Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Syukur Alhamdulillah, saya berkesempatan menunaikan solat subuh berjemaah di Masjid Kolam Air, Johor Bahru. Selepas solat, para jemaah beroleh manfaat daripada tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hesamuddin bin Muhammad Tahir, Ketua Penolong Pengarah, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Bahagian Pendidikan Islam, JAINJ. Dalam tazkirahnya, beliau mengingatkan bahawa ada 3 pelindung utama daripada godaan syaitan. Pertama ialah memakmurkan dan menghormati masjid sebagai rumah Allah. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi juga pusat pembinaan rohani dan perpaduan umat Islam. Kedua, memperbanyakkan zikrullah dalam kehidupan seharian. Zikir bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi hendaklah lahir dari hati yang ikhlas dan diterjemahkan melalui amalan. Zikrullah berperanan besar dalam menguatkan jiwa, menyucikan hati dan menjadi pelindung daripada bisikan syaitan yang sentiasa berusaha menyesatkan manusia. Ketiga, sentiasa mendampingi Al-Quran sebagai kalam Allah yang menjadi sumber kekuatan rohani dan pedoman hidup. Membaca, memahami serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan seharian akan memberi ketenangan jiwa dan memandu kita ke arah kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surah Al-Anfal, ayat 2. Semoga kita semua sentiasa menetapkan hati untuk terus dekat dengan rumahnya, sentiasa berzikir dan membaca Al-Quran, serta dilindungi daripada tipu daya syaitan. Insya-Allah, Allah peliharakan Sultan. Allah berkati Johor. Tanda pagar bangsa Johor, tanda pagar maju Johor, tanda pagar Johor bersih, tanda pagar Johor selamat, tanda pagar Tif Johor, tanda pagar semarak subuh Johor, tanda pagar geng subuh macam Jumaat, tanda pagar rapatkan saf.